Satu benda ni dia simple je. Apa yang what make a difference? Okay, ini saya cerita dari segi bentuk. Satu, bukan saja dari segi trading. Saya nak pergi dari segi konsep. Angle-angle lain tertentu, contohnya dari segi fasa kehidupan. Saya tahu topik ni agak broad, tapi dia reflect dari segi semua student saya dan juga most of majority people yang dalam saya punya situation. Boleh kata ialah confined environment saya. Dalam kes ni trading. Dia macam ni. Dia problem sekarang ni, ramai yang saya nampak agak so-called ialah tak optimum dari segi pendapatan dia, pasalnya failure start daripada umur 20 lagi. So sebagai contoh, umur 20 ni ialah macam saya juga dulu nak cuba benda macam-macam, nak job hopping ataupun bisnes pun nak cuba itu ini, dan hidup pula berdasarkan flexing. Okay, contohnya siapa kaya dulu, siapa yang ada material yang lebih banyak dulu, ataupun kereta lebih besar, ataupun benda-benda gadget dan sebagainya. Benda tu normal untuk lelaki lah khususnya kan. Jadi apa yang berlaku bila masuk umur 30, lifestyle inflation meningkat sebenarnya. Sebab income akan meningkat kalau kita terus bekerja tempat yang sama ataupun kita grow dari segi kerjaya kita. Tetapi pada masa sama juga lifestyle inflation berlaku. Mula kereta nak lebih besar, rumah lebih baik, nak travel lebih tempat lebih jauh, ataupun kehidupannya lebih luxury lah. Dan ini menyebabkan dia tak peduli EPF, dia tak peduli ialah masa, pasal dia boleh leverage masa. 30 ni inflation pula last kali end up dia start dengan 30 tu tak ada sistem. Okay, sistem in place. Jadi problem kat sini sebab umur 30 ni patut dah ada fokus satu benda, sistem in place yang betul-betul workable, yang boleh scalable, sustainable dan scalable. Sebagai contoh, okay, dah ada sistem and processes untuk dari segi business, sistem and processes dari kerja, sistem processes dari segi trading. Ini kena develop daripada awal sebenarnya. Lepas tu antara benda juga yang totally akan make betul-betul difference ialah bila masuk 40. 40 tu maksudnya dah ada sistem tu, dah running very well. Dia time untuk skills, time untuk automation, time untuk you hiring, okay, time untuk you ada team. Dari segi trading pun sama, boleh je ada team dan sebagainya, ataupun dalam kes ni ada AI agent kan yang bantu kita. So jadi saya nampak biasanya 40 mistake ni dia cuba kejar apa yang dia hilang, dan dia masuk, dia panggil ialah investment macam-macam, dan benda tu biasanya kena scam, kena tipu. Sekali enter 50 dengan less money, pada sama juga suspend pasal nak pencin dan cuba lagi benda-benda yang last minute punya pelaburan, last chance punya pelaburan. Dan juga masa tu juga ialah orang kata pergi buat musangking, pergi buat bisnes. Dan apa yang berlaku ialah capital lock in, pencin pun sangkut. Dan bila dah pencen pula, harapkan duit salary, duit daripada EPF tu jadi salary. Jadi benda ni yang selalu going on lah, yang saya nampak dan tak habis-habis. So ini antara benda yang pada saya lah kena start think about it, pasal majority people dia sangkut dekat sini. Alright, so jadi you tahu apa relevan dari segi trading, semua relevan. Iaitu soalan saya, bila you trade, you ada tak sistem in place, ataupun you keep reinvent, keep cuba-cuba lagi. Okay, sistem in place tu maksudnya you tahu dia punya profit and loss, you tahu dia punya range dia, you tahu macam mana nak capital management, you tahu macam mana cash flow management, bukan semata-mata trading. Alright, benda ni simple, tapi benda ni ialah really make a difference dalam hidup kalau you faham dan you go step. Jumpa lagi.